lepas buka dia macam ni. Macam mana pasang? Nanti kita tengok belakang dia letak macam tu. Ok, dia sesuai untuk macam ni, boleh tak? Kita try. Yang pasti yang ni sambung lah. Kita sambung ni, longgarkan ni dulu, lepas kita tekan ni masuk. Dan kita lock ni, kita pusing ni balik ni. Ok, kita dah lock. So kalau tengok dalam gambar ni, dia boleh stretch. Boleh stretch macam ni. Kita try tengok. So penyangkut dia belakang ni kita boleh laras. Kita boleh laras. Kita bagi panjang. Lepas tu kita pendekkan balik lah bila nak ikat. Kita panjangkan besi ni sampai dia boleh sampai ke dalam tu lah. Tengok, kalau tak cukup kita kena panjangkan lagi. So tengok, yang ni kita dah sangkutkan dia. Lepas tu kita sangkutkan dia. Lepas tu kita ketatkan ni lah. So sekarang ambil phone letak kat sini lah. So lebih kurang macam ni lah dia punya ni. Ok, tu je. Bye.